adalah ABC yang paling besar. Di hari ni kita akan buat ABC balang So kita akan pakai 8 tin susu pekat. Air panas untuk larutkan susu dulu. Kita akan masukkan air. Kita akan tambahkan gula melaka. Cendol. Sorry, masukkan cincau. Jagung. Okay, yang ni adalah ABC yang paling besar. Okay, yang ni kita akan buat cendol balang So yang pertama sekali kita akan masukkan gula melaka, santan sawit masukkan 3 liter susu. Perisa pandan ABC balang, harga dia RM3. Tapi dekat sini korang boleh refill air dia dah habis, boleh refill. So harga dia RM3 free refill. Okey, yang ni pun sama juga harga dia RM3 free refill, tapi hanya untuk public holiday dengan weekend sahaja. Okey, kat sini kita ada juga menyediakan 40 jenis lauk campur. So ini kita punya pilihan lah. Kita ada pilihan sayur di sini. So ini kangkung belacan Ini kangkung belacan. Kita punya best seller telur itik masak lemak, gulai nangka, gulai rebus. Ini kita punya ni lah best seller juga, pucuk paku gulai pucuk paku. Daging goreng belengas kat sini. Ini seafood sedap korang kena ambil tau. Kita dah letak siap-siap dalam bekas. Juga ayam kampung goreng panas-panas kat sini. So ni kita ada lebih 15 jenis ulam-ulaman. So ini kita punya, okey, yang ni memang orang suka lah. Ulam raja. Ni pucuk gajus. Kita punya sambal belacan Okey, kat sini kita ada 7 jenis ikan bakar. Ni pun ada sotong bakar dengan kerang bakar So kita punya best seller kat sini, pari memang kita punya best seller lah dengan sotong bakar. Okey.